maksiatun awrasat zullan khairun minat ta'ah awrasat istikbaran. Maksiat tapi membawa kepada rasa hina diri dengan Tuhan. Selepas maksiat dilakukan, dia rasa dia hina diri dengan Tuhan, lalu dia bertaubat sungguh. Orang ini lebih baik daripada orang yang membuat taat. Tapi ujung dia membawa kepada istikbaran, membesarkan diri, sombong. Dia buat taat, dia rasa dia lah orang paling baik. Dia rasa dia orang paling hebat. Dia rasa dia orang paling dekat dengan Tuhan. Maka orang itu tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Orang yang bernilai ialah orang yang mutawadhi'in, yang merendahkan diri kepada Tuhan, yang tidak pernah memandang dirinya hebat dan tak pernah terasa detik dalam hati dia ni handal, dia dan hebat, dekat tak. Sentiasa dia memandang dia ni jauh, dia ni masih banyak dosa dengan Tuhan. Jadi dalam dosa tadi, hikmat dia apa ni? Ia telah membawa kepada hamba tadi balik kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat.